Mam, rupanya isap okok ni tak membatalkan puasa. Kalau okok tu hanya dilihat dan tak dibakar. Mam, rupanya makan dan minum tak batalkan puasa. Kalau makan dan minum waktu malam. Mam, saya nak tanya satu soalan dah, Mam. Soalan? Soalan apa tu? Hari tu, saya lalu depan kedai. Saya terjatuh. Lepas tu, batu terpelanting. Kena senduk. Senduk tu terjatuh atas set family box churros. Churros tu pula masuk dalam sos pistachio. Kena pula taburan rangup kemasan. Lepas tu, angin tolak. Masuk dalam mulut saya. Lepas tu, air 3 liter jatuh masuk sekali, Mam. Jadi, soalan saya, patutkah saya teruskan puasa? Senduk tu terjatuh atas set family box churros. Kena pula taburan rangup kemasan. Masuk dalam mulut saya. Bang, family box satu. Bagus juga set macam ni Boleh buat buah tangan. Bagi dekat keluarga, jiran-jiran. Ush, nak sedekah pun menarik ni.